Tips kumpul RM50,000 dalam masa 2 tahun. Tonton video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan masa depan. Gold bar 100 gram di tangan saya ni harganya RM26,000 2 tahun yang lalu. Tahun ini harganya telah pun mencecah RM44,000. Dengan kenaikan harga emas secara purata sebanyak 10% setahun, jadi gold bar 100 gram ini akan meningkat nilainya lebih dari RM50,000. Jadi tuan-puan boleh letakkan matlamat untuk kumpul 100 gram ini dalam masa 2 tahun. 100 gram dibahagikan dengan 24 bulan, tuan-puan akan dapat 4.2 gram emas. Jadi tuan-puan fokus sahaja untuk menabung 4.2 gram emas ini di dalam akaun emas gap yang mana tuan-puan boleh kumpul sikit-sikit gram emas. Cukup 2 tahun, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan 100 gram ini. Tuan-puan boleh buat appointment dengan mana-mana branch yang terdekat dengan rumah tuan-puan dan gold bar 100 gram ini akan menjadi milik tuan-puan. Tuan-puan boleh simpan sendiri di rumah atau sewa safe deposit box. Jadi tuan-puan, dengan 100 gram gold bar ni, tuan-puan boleh letakkan pelbagai matlamat. Boleh jadikan sebagai deposit rumah ataupun dana untuk pergi haji, ataupun tuan-puan boleh letakkan matlamat untuk 100 gram ini untuk langsaikan hutang tuan-puan, atau boleh juga dijadikan sebagai simpanan kecemasan untuk tuan-puan yang tak berjaya menabung dalam bentuk duit kertas. Bagi sesiapa yang nak mulakan tabungan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video saya untuk saya bantu sebaiknya.